Kalau dekat Malaysia, kita ada pantang larang orang tua-tua. Dekat Indonesia, diorang ada Pamali. Indonesia telah pun mengeluarkan filem beruntun yang bertajuk Pamali. Dan kesemua filem itu diadaptasi daripada sebuah game horror yang bertajuk Pamali Indonesian Folklore Horror. So, tanpa basa-basi, jom kita start. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Seperti yang dikatakan tadi, aku nak borak pasal filem Pamali. Sebuah filem yang diadaptasi daripada sebuah video game yang bertajuk Pamali Indonesian Folklore Horror. Game seram buatan anak Indonesia yang dibangunkan oleh Storytel Studio dan diterbitkan oleh Storytel and Mischief Media pada 27 Disember 2018 di platform Steam. Game ini menyediakan 4 kisah di mana setiap kisah disediakan hantu maupun setan yang berbeza. Contohnya, kisah The White Lady. Hantu dia kuntilanak ataupun pontianak. Kisah kedua, The Tired Corpse. Hantu dia pocong. Kisah ketiga, The Little Devil. Hantu dia toyol. Dan kisah terakhir adalah The Hungry Witch. Hantu dia leak atau orang Malaysia panggil penanggal. So, daripada video game ini, Bobby Prasetyo telah menjadikan filem seram ini dari kisah pertama hingga sekarang kisah ketiga. Dari The White Lady hingga ke Little Devil. So, adakah filem Pamali di bawah arahan Bobby Prasetyo akan ada filem keempat, iaitu The Hungry Witch? Pamali diambil daripada bahasa Sunda yang membawa maksud pantang larang. Dan Pamali ini, jika dilanggar, katanya bakal membawa musibah ataupun kesialan. Contohnya di dalam Pamali 2022, iaitu The White Lady. Ada pantang larang yang mengatakan jangan potong kuku malam-malam. Jangan potong rambut malam-malam bagi wanita hamil. So ya, watak Rika di dalam filem Pamali 2022, isteri kepada Jakah telah pun melanggar Pamali tersebut tanpa sengaja. So apa jadi? Ya, mereka diganggu oleh makhluk yang bergentayangan di dalam rumah peninggalan keluarga Jakah. Untuk kisah kedua, The Tired Corpse atau The Corpse Village. Pamali yang ada dalam filem ini adalah bersiul pada waktu malam, membuka payung di dalam rumah. Itu adalah contoh-contoh Pamali yang ada dalam filem The Corpse Village. Watak Cecep bersama kawan-kawan yang lain telah pun sampai dekat sebuah kampung. So, akan tetapi, Pamali yang aku sebut tadi berlaku dekat kampung tersebut. Tiap-tiap malam, penduduk kampung akan bersiul. Di setiap rumah akan ada payung yang terbuka. So, di saat Cecep dan kawan-kawan ni sampai dekat kampung itu, mereka telah pun langgar Pamali di dalam kampung itu. Salah satunya, mereka telah pun menutup payung yang berada dalam rumah tersebut. Apa jadi? Ya, kampung itu dilanda musibah gangguan pocong. Hingga akhirnya ramai yang mati. Dan Cecep berhasil memperbetulkan keadaan dan berjaya melarikan diri dari kampung tersebut. Ngapain siul malam-malam? Bukan itu Pamali ya? Assalamualaikum warahmatullahi Untuk Pamali ketiga, iaitu The Little Devil. Pamali dalam filem ini tentang jangan ambil gambar bertiga. Kerana orang yang dekat tengah-tengah gambar tersebut bakal mengalami musibah. Serta jangan ambil hak orang lain. Dan Pamali ketiga yang bertajuk Tumbal
filem Pamali ketiga yang bertajuk Tumbal. Watak Kiki, sepupu kepada Cecep, telah pun mengambil gambar di tengah-tengah antara Cecep dan juga Putri. Serta ibu kepada Putri telah pun mengambil duit yang dijumpai di sebuah pondok. So ya, musibah melanda. Pada awalnya, kampung tersebut telah pun dilanda musibah kehilangan wanita serta kehilangan duit dekat kampung tersebut. So, dipendekkan cerita, ibu Putri ni seperti dikawal untuk pergi ke sebuah kilang di dalam hutan. Ibu Putri dijadikan tumbal ataupun korban untuk menjadi ibu susuan bagi seekor toyol belaan. Saat ibu Putri menghilang secara tiba-tiba, dijadikan cerita, Putri, Cecep dan juga Kiki pergi ke kilang di dalam hutan untuk mencari ibunya. So, di sinilah musibah untuk Kiki melanda. Kiki dibunuh oleh seekor kuntilanak hitam menggunakan pantulan cermin. Dan akhir sekali, di akhir cerita, Putri berjaya menyelesaikan masalah yang berada di dalam kampungnya serta mendapat hint besar mengatakan bakal ada pamali keempat, iaitu The Hungry Witch. Ibu wes dipecat tapi belum dibayar gajinya. Terus Ki mau apa? Kata orang, dia miara tuyul. Dan di hutan itu ada kuntilanaknya, kuntilanak itu. So, itu saja tentang kisah filem Pamali yang diadaptasi daripada sebuah game horror. So, semua yang aku ceritakan tadi adalah rangkuman dari filem pertama hingga yang terkini. Terima kasih pada yang menonton hingga ke akhir. Tak lupa juga untuk korang yang suka dengan video ini, mohon jasa baik korang untuk like, share dekat kawan-kawan korang, dekat media sosial korang, komen juga bagi pendapat untuk aku teruskan konten-konten aku. Dan untuk korang yang baru saja singgah dalam channel ini, tekan button subscribe. Dan yang paling penting, hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao.